Lalu FYP kita ni, tengok rumah anak yatim Kelantan ni, kiranya makan nasi kecil batu tu rasa bersyukur tu. Ni ada salah satu hamba Allah yang bagi nasi kecil batu. Saya dia pun bersyukur sangat-sangat pergi makan nasi tu. Okey, kita tengok video ni berasa sedih lah. Masa saya dia ni memang memerlukan keperluan makanan dan juga barangnya. Okey, so si Amuk, kita daripada tim SP Berkat. Kita daripada tim SP Berkat. Okay, kita pun rasa tersentuh hati lah tengok video mereka semua daripada rumah anak yatim Kelantan ni. So kami daripada SP Berkat ingin memberi pertolongan lah daripada segi zakat ataupun barangan. So si awak boleh nampak dah kita nak bawa buat pergi bagi konsert dia lah, buat pergi makan ni. Okay, so macam atas ni nampak lah. Kita ada buah kurma untuk menjalani puasa ni, tambah kita nak dekat puasa ni, kita nak beri dah sedikit makanan dan juga zakat lah. Okey, sini saya nampak kita ada buah kurma, air soya.